Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk memahami dan mengenal pasti tanda-tanda child grooming, peranan kaunselor dalam intervensi awal. Kumpulan kami terdiri pada 11 orang iaitu saya, Nur Ili Hazirah binti Muhammad Nasir, Farhanah, Muhammad Afan, Najwa Izzati, Nur Syafiqan, Nasuha, Nurul Izzah, Nur Maziah, Nur Amalin Aisyah, Nur Aina Fatihah dan Amal Syahira. Apa itu child grooming? Child grooming merujuk kepada proses manipulasi oleh individu dewasa untuk mengeksploitasi kanak-kanak, seringkali ke arah penyalahgunaan seksual. Ia boleh berlaku secara langsung atau secara maya. Grooming tidak semestinya melibatkan hubungan fizikal. Pelaku biasanya membina kepercayaan agar masa muda dipengaruhi dan menurut kehendaknya. Kajian menunjukkan ramai kanak-kanak tidak sedar mereka sedang dimanipulasi. Pelaku juga boleh memanipulasi pihak ketiga seperti ibu bapa atau penjaga bagi mengelakkan kecurigaan. Menurut Efrof Gaviani Johnson, grooming bukan hanya berlaku dalam talian tetapi juga dalam organisasi seperti sekolah, sukan dan institusi keagamaan yang mempunyai struktur kuasa dan kurang penguasaan. Kesimpulannya, intervensi awal dan peranan kaunselor sangat penting dalam mengenal pasti tanda-tanda child grooming serta melindungi kanak-kanak daripada bahaya ini. Seterusnya, saya akan membentangkan beberapa faktor utama yang menyebabkan kanak-kanak terdedah kepada jenayah pemansaan, khususnya dalam talian. Kita akan lihat faktor ini dari 3 sudut, iaitu individu, pemangsa dan juga sosial. Daripada faktor individu, kanak-kanak sering menjadi sasaran kerana beberapa kelemahan berikut. Pertama, kurang kesedaran dan pendidikan. Ramai kanak-kanak tidak memahami taktik pemangsa, terutamanya dalam talian. Seterusnya, kurang pengawasan ibu bapa. Tanpa pemantauan, mereka lebih mudah terjebak. Seterusnya, kesunyian ataupun kurang kasih sayang. Kanak-kanak yang rasa terabai lebih mudah terpedaya kerana mereka mencari perhatian dan kasih sayang dari luar. Kedua, kita lihat dari aspek pemangsa. Taktik mereka sering licik dan tersembunyi, iaitu manipulasi dan eksploitasi. Pemangsa bijak bermain dengan emosi dan kepercayaan mangsa. Seterusnya, penggunaan identiti palsu. Ramai menyamar sebagai remaja atau rakan sebaya mereka di sosial media. Akhir sekali, faktor sosial. Faktor sosial yang memburukkan keadaan, akses mudah kepada internet dan media sosial. Kanak-kanak bebas berinteraksi tanpa sekatan. Seterusnya, kurangnya pengawasan ibu bapa terhadap aktiviti digital. Ini akan menyebabkan mereka tidak tahu siapa yang mereka berinteraksi dengan anak mereka. Last sekali adalah persekitaran toksik. Kanak-kanak yang dibuli atau mengalami masalah di rumah cenderung mencari perhatian dan sokongan dari luar, termasuk orang yang tidak dikenali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membincangkan isu yang semakin membimbangkan iaitu berkenaan dengan child grooming ataupun pengantunan kanak-kanak di Malaysia. Fenomena ini bukan sekadar ancaman digital tetapi jenayah terancang yang telah merosakkan masa depan generasi anak muda kita pada hari ini. Oleh itu, mari kita lihat 3 realiti utama berkenaan data-data yang telah saya lampiaskan di sini. Untuk isu yang pertama iaitu peningkatan kes pengantunan seksual dalam talian. Menurut kajian Hussein dan Ismail pada tahun 2023, seramai 51% remaja Malaysia pernah dijemput untuk bertemu pemangsa di luar talian, manakala 30% daripada mereka telah benar-benar memenuhi permintaan tersebut. Bayangkan, 1 daripada 2 remaja kita telah berisiko untuk menjadi mangsa. Pemangsa sering menggunakan platform seperti WhatsApp ataupun Instagram dan berpura menjadi rakan sebaya mereka sebelum memanipulasi mangsa. Sebagai contoh, kes seorang gadis berusia 13 tahun yang telah dirogol oleh individu yang dianggap sebagai teman lelakinya dari perkenalan melalui aplikasi WeChat. Ini membuktikan bahawa betapa mudahnya pemangsa mengeksploitasi kepercayaan kanak-kanak. Untuk isu yang kedua ialah berkenaan dengan kekurangan kesedaran digital. Statement ini diambil oleh dari Prof. Datuk Nur Aljah Muhammad Awal daripada Kerajaan Akhbar Malaysia pada tahun 2021. Beliau menegaskan bahawa kekurangan pemahaman tentang privasi data telah membuka ruang kepada grooming. Ramai ibu bapa tidak sedar bahawa anak mereka telah berkongsi lokasi, gambar ataupun malah berbual dengan orang yang tidak dikenali. Menurut kajian NCMC pada tahun 2020, seramai 30% daripada ibu bapa tidak memantau aktiviti anak-anak mereka dalam talian. Oleh itu, ibu bapa perlulah mendidik anak mereka untuk memahami ciri-ciri pemangsa iaitu seperti itu suka meminta gambar ataupun sering ingin mengadakan pertemuan rahsia. Yang kedua ialah ibu bapa perlulah menggunakan tetapan privasi ataupun parental control kepada peranti anak-anak mereka. Untuk isu yang ketiga ialah isu yang viral baru-baru ini iaitu kerentanan dalam lingkungan terkawal iaitu kes GISB, Global Equine Service and Businesses, iaitu berkenaan dengan serbuan GISB yang mendedahkan bahawa lebih 400 kanak-kanak telah diselamatkan daripada penderaan seksual. Ini membuktikan bahawa grooming bukan hanya berlaku dalam talian, malahan juga berlaku pada persekitaran yang sepatutnya selamat seperti asrama ataupun pusat jagaan. Pemangsa telah menggunakan kuasa ataupun kepercayaan mereka untuk mengeksploitasi mangsa. Kes ini telah menunjukkan bahawa kerentanan kanak-kanak dalam persekitaran terkawal seperti asrama dan pusat jagaan turut berpotensi untuk berlakunya kes child grooming pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Fatihah binti Muhammad Rozlan. Nombor matrik P1522710. Baiklah, saya akan menyambut isu yang seterusnya iaitu isu kes viral Abang Bas. Di mana isu ini baru saja berlaku
dan mendapat tamparan hebat daripada warganet dan masyarakat lah. Selain itu, kandungan yang dimaknai oleh Abang Bas itu sendiri bukanlah sekadar lucuan, tetapi membuka ruang kepada normalisasi grooming dalam kalangan penonton muda, di mana individu ini iaitu Abang Bas menjadi tular setelah memuat naik video kanak-kanak sekolah dalam bas yang disertai dengan caption yang berunsur tidak wajar serta perlakuan yang menimbulkan keresahan. Walau pada zahirnya kandungan tersebut kelihatan seperti hiburan ringan, namun ia berpotensi menjadi bahan eksploitatif yang boleh menarik perhatian pemangsa seksual dalam talian. Kes ini bukan sahaja membuka mata masyarakat terhadap risiko eksploitatif kanak-kanak di media sosial, malah ia menunjukkan bahawa peranan pengawasan digital oleh pihak yang berkuasa dan masyarakat amatlah penting dalam menangani isu child grooming dan memastikan ruang cyber yang selamat untuk golongan di bawah umur. Isu yang seterusnya ini tidaklah asing bagi kita, iaitu kurang pemahaman tentang child grooming, di mana sebanyak 4.2 juta kes eksploitasi kanak-kanak dilaporkan global pada tahun 2020, di mana pencegahan ini menjadi lebih sukar kerana anak-anak tidak mendapat pendidikan awal yang mencukupi tentang keselamatan diri dan tiada komunikasi terbuka di antara ibu dan bapa mereka. Selain itu, kajian ini menekankan bahawa pendidikan agama dan prinsip moral amatlah memainkan peranan penting dalam cara anak-anak melihat batasan sosial. Ia juga menggalakkan ibu bapa untuk memantau anak-anak dan membina hubungan komunikasi yang selamat dengan mereka. Salah satu contoh di Malaysia yang pernah tular pada tahun 2017, di mana melibatkan seorang lelaki yang menyamar sebagai remaja perempuan di Facebook untuk memperdaya kanak-kanak lelaki dan menghantar gambar lucah dan pada akhirnya melakukan penderaan seksual secara fizikal. Kes-kes seperti ini membuktikan bahawa child grooming merupakan ancaman rentas sempadan yang semakin membimbangkan, terutamanya dengan perkembangan media sosial yang memudahkan pelaku mendekati mangsa tanpa disedari. Isu yang keenam pula adalah kekerasan berbasis gender online, di mana di peringkat sekolah rendah, Federasi Serikat Guru Indonesia FGSI mencatat bahawa 50% kes kekerasan seksual berlaku di sekolah rendah. Hal ini juga membimbangkan kerana guru juga terlibat sebagai pelaku yang sepatutnya menjadi pelindung kepada pelajar. Statistik ini menggambarkan bagaimana child grooming dan kekerasan seksual masih menjadi isu yang serius yang berlaku secara senyap, namun memberi kesan besar terhadap kesejahteraan kanak-kanak dan pelajar di institusi pendidikan. Isu yang terakhir adalah kekerasan seksual di tempat awam, di mana peningkatan kes terhadap kanak-kanak termasuklah usia dini. Kes ini mungkin berlaku di tempat awam seperti di jalan raya, di taman permainan dan di sekolah. Panggilan seksual ataupun godaan kasar adalah beberapa cara kekerasan yang boleh berlaku, seperti ucapan ataupun komen yang bersifat seksual terhadap anak-anak yang belum memahami maksud dan kesan perlakuan tersebut. Tindakan ini boleh membawa kepada penculikan, eksploitasi seksual ataupun penderaan fizikal. Tindakan ini boleh membawa kepada penculikan, eksploitasi seksual ataupun penderaan fizikal selain daripada melanggar hak privasi anak. Statistik daripada Komisi Nasional Perlindungan Anak KPAI juga menunjukkan peningkatan dalam laporan gangguan seksual di tempat awam. Sebanyak 792 kes dilaporkan sepanjang tahun 2022 dan sebahagian besar mangsa adalah kanak-kanak perempuan di bawah umur 14 tahun. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan pengawasan di ruang awam dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara menangani kekerasan seksual terhadap kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Kita sambung kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perbandingan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan isu child grooming di Malaysia. Kajian-kajian ini memberikan perspektif yang pelbagai dari segi faktor penyumbang, modus operandi pelaku, kesan kepada mangsa serta cadangan yang diketengahkan. Fokus kajian, 3 kajian utama yang dibandingkan ialah daripada kajian Nur Razak Abdul Wahab tahun 2023, ia memberi tumpuan kepada eksploitasi kanak-kanak dalam talian dan pendedahan melalui media sosial. Kajian kedua daripada Tajuddin tahun 2023, di mana ia meneliti kesan online sexual grooming terhadap kesejahteraan emosi dan psikologi mangsa. Kajian ketiga daripada Nurul Ain tahun 2021, di mana ia membincangkan peranan pelaku dalam kalangan ahli keluarga serta kesan psikososial terhadap mangsa. Dari segi aspek faktor penyumbang, Nur Razlan menekankan aspek teknologi dan pendedahan maklumat seperti penggunaan gadget tanpa pengawasan serta literasi cyber yang rendah. Tajuddin pula menyorot kelemahan pengawasan ibu bapa dan keselamatan platform digital. Manakala Nurul Ain melihat dari sudut dinamik keluarga, di mana pelaku seringkali terdiri daripada ahli keluarga itu sendiri dan mangsa pula mengalami kurang perhatian dan tidak diberi pendidikan seksual yang mencukupi. Untuk faktor modus operandi pelaku, dalam kajian Nurul Ain, pelaku menggunakan pendekatan psikologi seperti mereka memberi hadiah, pujian dan membina kepercayaan sebelum menggunakan ujutan untuk mengawal mangsa. Namun kajian daripada Nur Razlan dan Tajuddin, mereka tidak membincangkan tentang modus operandi pelaku secara mendalam. Dari segi faktor kesan terhadap mangsa, kajian Tajuddin menunjukkan kesan psikologi seperti trauma, tekanan emosi, gangguan tidur dan kehilangan keyakinan diri. Kajian Nurul Ain pula menambah bahawa mangsa sering mengalami masalah disiplin, pengasingan sosial serta prestasi akademik yang merosot. Nur Razlan lebih menumpukan kepada punca dan risiko pendedahan tanpa menghuraikan kesan secara khusus.
Cadangan dan implikasi, setiap kajian turut mengemukakan cadangan di mana Nur Azlan merayu kepada peningkatan literasi cyber dan perlindungan digital. Tajudin pula mencadangkan pemantauan ibu bapa dan peningkatan ciri keselamatan di platform media sosial. Nurul Ain pula menekankan keperluan intervensi profesional dan pendidikan seksual berasaskan umur bagi mencegah isu ini dengan lebih awal. Berikut adalah kajian-kajian lepas yang menekankan berkenaan isu undang-undang dan cabaran dalam menangani isu child grooming. Antara artikel yang terlibat dalam kajian ini adalah yang bertajuk The Analysis of Child Sexual Grooming Offences in Malaysia pada tahun 2023, di mana fokus kajian adalah analisis kesalahan grooming seksual kanak-kanak di Malaysia dari sudut perundangan dan cabaran penguatkuasaan. Dan penemuan utama adalah perlu penambahbaikan dalam aspek penguatkuasaan dan kesedaran awam tentang kesalahan grooming. Antara artikel lain adalah yang bertajuk Expat Country Overview Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2019, di mana fokus kajian adalah gambaran keseluruhan mengenai eksploitasi seksual kanak-kanak di Malaysia termasuk data dan tindak balas negara. Penemuan utama artikel adalah Malaysia telah mengambil langkah awal namun masih banyak cabaran dalam perlindungan dan penguatkuasaan undang-undang. Dan akhir sekali adalah artikel yang bertajuk Understanding Online Child Sexual Exploitation and Abuse in Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2021, di mana fokus kajian adalah eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak dalam talian di Malaysia. Dan penemuan utama adalah ancaman dalam talian semakin meningkat, perlunya pendidikan digital dan kerjasama antara agensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan teruskan dengan intervensi awal oleh kaunselor dalam menghadapi child grooming. Salah satu pendekatan awal yang efektif ialah client-centered approach. Dalam pendekatan ini, kaunselor akan menjadi pendengar yang aktif dengan menyediakan persekitaran yang selamat dan memberi ruang kepada kanak-kanak untuk meluahkan perasaan. Contoh aktiviti ialah aktiviti permainan orang kertas. Di sini, kanak-kanak diajar untuk mengenal pasti bahagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Ini dapat membantu mereka untuk faham konsep personal boundaries dan mengenali sentuhan yang selamat. Seterusnya, kaunselor juga berperanan untuk menanam tingkah laku asertif dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak yang bersikap asertif dapat melindungi diri mereka dengan lebih baik dengan berani untuk berkata tidak kepada ajakan yang mencurigakan. Kaunselor memainkan peranan penting dalam menenangkan maksud sikap asertif serta membuka ruang komunikasi yang selesa dan membina kepercayaan klien. Dengan pendekatan yang menyeluruh, kita dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selamat untuk kanak-kanak membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalin Aisyah binti Rozaman dan saya akan menyambung pembentangan dengan tanda-tanda awal child grooming. Maksudnya macam mana kita sebagai komuniti atau ibu bapa ni nak tahu kanak-kanak bawah umur ni terkena child grooming lah. Antara tanda yang paling mencurigakan ialah kemunculan lebam atau kecederaan yang tidak dapat dijelaskan datang daripada mana, terutama di bahagian-bahagian sulit seperti peha, lengan ataupun belakang badan. Okey, lebam atau luka ni tidak dapat diterangkan dengan logik. Merupakan amaran yang besar lah bahawa mungkin kanak-kanak ni terkena penderaan secara fizikal atau seksual. Selain tu, kanak-kanak mungkin mengadu sakit atau merasakan tak selesa dah dari segi fizikal dan mereka akan mengadu kat kita berulang tau. Seperti kesakitan ketika berjalan, duduk ataupun nak ketandas. Dan yang paling kita risaunya sebab kanak-kanak ni biasanya diorang ni tak mampu nak menjelaskan menggunakan perkataan lah punca kesakitan ataupun mereka tak faham kenapa orang buat dia macam tu. Tapi kita sebagai komuniti ataupun ibu bapa ni boleh faham ataupun boleh tahu dari segi ekspresi dan gerak balas fizikal mereka. Selain tu, kanak-kanak ni juga mungkin berubah tingkah laku secara drastik di mana mereka akan menjadi lebih tertutup dan berahsia, mudah marah, sering menangis ataupun menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasalah. Okey, perubahan ni mencerminkan tekanan emosi yang mereka alamilah akibat gangguan daripada pemangsa. Di samping itu, kehilangan berat badan secara mendadak ataupun perubahan dalam corak permakanan juga harus diberi perhatian daripada orang sekeliling, terutamanya ibu bapa lah. Dan mereka ni cenderung untuk menunjukkan reaksi fizikal seperti rasa takut yang tidak rasional, terutama ketika mereka melihat individu tertentu yang boleh menyebabkan mereka rasa trauma ataupun pengalaman buruk lah yang dikaitkan dengan individu tersebut. Okey, seterusnya sangat penting juga untuk kita kena pasti atau berwaspada dengan orang-orang yang suka child grooming ni. Di mana kita kena bila kita tengok tu kita boleh kena pasti dia ni cenderung untuk melakukan child grooming. Antara ciri-ciri yang kita boleh lihat ialah mereka sering menunjukkan minat yang luar biasa terhadap kehidupan kanak-kanak tertentu serta berusaha untuk menjalin hubungan lah secara eksklusif dan rahsia dengan mereka. Mereka juga mungkin suka menyentuh bahagian tubuh kanak-kanak yang tidak sepatutnya disentuh, terutamanya bibir, bahagian kemaluan ataupun bahagian-bahagian private yang lain lah dengan alasan gurauan ataupun nak bermanja. Di mana mereka ni mempunyai keinginan untuk bersendirian dengan kanak-kanak tanpa kehadiran orang dewasa lain. Okay, seterusnya implikasi mangsa child grooming. Implikasi yang paling ketara ialah trauma emosi dan psikologi. Mangsa sering mengalami kemurungan, kebimbangan yang melampau dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Trauma ini boleh menyebabkan kerosakan jangka panjang terhadap kestabilan emosi mereka. Dan malangnya dalam kes yang lebih serius boleh membawa kepada percubaan membunuh diri. Tanpa perawatan dan sokongan psikologi yang mencukupi, trauma ini mungkin kekal sepanjang hayat. Yang kedua ialah implikasi perubahan tingkah laku. Selain itu, mangsa juga menunjukkan perubahan drastik dalam tingkah laku. Mereka mungkin menjadi lebih pendiam, suka menyendiri dan enggan berinteraksi. Ada juga yang menunjukkan sikap agresif atau ketakutan yang tidak rasional. Malangnya perubahan ini sering disalah anggap sebagai masalah disiplin biasa oleh ibu bapa atau guru. Seterusnya, implikasi kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa.
Child grooming turut menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa dan autoriti. Mangsa merasa dikhianati oleh individu yang mereka percaya, kesannya mereka sukar mempercayai sesiapa lagi termasuk ahli keluarga atau guru, sekaligus menjejaskan kemampuan mereka untuk membina hubungan sosial yang sihat. Yang keempat, implikasi keselamatan fizikal terancam. Dari segi fizikal, grooming sering menjadi langkah pertama kepada penderaan seksual atau fizikal yang lebih serius. Mangsa boleh mengalami kecederaan, jangkitan penyakit dan dalam sesetengah kes, kehamilan yang tidak diingini. Ini bukan sahaja mencederakan tubuh badan, tetapi juga merosakkan maruah dan harga diri mangsa. Yang seterusnya, implikasi terhadap prestasi akademik merosot. Implikasi lain ialah kesan terhadap prestasi akademik. Apabila emosi mereka terganggu, kanak-kanak sukar untuk fokus dalam pembelajaran. Minat untuk belajar menurun dan akhirnya mereka mungkin terceceh dari sistem pendidikan. Untuk cadangan yang pertama, pendidikan awal kepada ibu bapa dan anak. Pendidikan awal penting untuk mendidik kanak-kanak dan ibu bapa supaya dapat mengesah dengan lebih awak serta melindungi kanak-kanak tersebut. Yang kedua, pengawasan yang aktif ibu bapa. Ibu bapa harus lebih proaktif dan cermat dalam mengawasi aktiviti dan gerak-gerik anak-anak mereka serta pergaulan mereka dengan orang lain. Yang ketiga, latihan untuk guru dan kaki tangan sekolah. Pihak sekolah iaitu para guru perlu lebih prihatin dan telus dalam menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan pendidikan seksual agar kanak-kanak lebih bersedia. Guru bimbingan dan kaunseling haruslah bersedia untuk mendengar, mempercayai dan menyiasat setiap aduan daripada kanak-kanak. Yang keempat, dasar keselamatan sekolah. Dasar keselamatan sekolah yang komprehensif dan dilaksanakan dengan berkesan adalah langkah penting dalam melindungi kanak-kanak daripada bahagia child grooming dan mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan terjamin. Yang kelima, kempen kesedaran. Bagi meningkatkan kesedaran kepada masyarakat dan kanak-kanak, kempen kesedaran yang proaktif haruslah giat dilaksanakan oleh pihak berkuasa maupun NGO terlibat. Dan yang terakhir, program advokasi. Program ini dapat menyediakan maklumat dan pendidikan kepada masyarakat, membantu mereka memahami hak mereka dan cara untuk melindunginya. Melalui program advokasi, masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan melaporkan sebarang kes yang berkaitan ke pihak yang berwajib. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, child grooming adalah satu bentuk jenayah seksual yang melibatkan manipulasi psikologi oleh individu dewasa terhadap kanak-kanak untuk mengeksploitasi mereka secara seksual. Taktik ini juga sering melibatkan pembinaan hubungan kepercayaan dan penggunaan teknologi, terutamanya media sosial untuk mendekati mangsa. Oleh itu, usaha pencegahan yang melibatkan pendidikan, kesedaran awam dan penguatkuasaan undang-undang sangat penting dalam menangani masalah ini dan melindungi kanak-kanak.